Rambut banyak gugur. Hantar anak, ambil anak sekolah. Dan memang tak ada masa lah. Jadi akak datang hari ni untuk masalah apa? Rambut banyak gugur. Dah lama sejak anak dah bertambah ni makin gugur banyak lah. Akak rajin pergi salon tak? Habis urus anak, hantar anak, ambil anak sekolah. Dan memang tak ada masa lah. Itu je lah yang buat kat rumah je. Kalau macam untuk skincare ke, beauty spa ke, urut ke, yang tu akak ada pergi? Itu masa remaja lah, anak dara lah. Okay. Dah kahwin dah. Semua tak ada. Lagipun akak anak perempuan ramai. Mestilah anak-anak akak akan tengok akak sebagai contoh, betul. kan? So bila akak tak pergi, dia orang rasa macam tak apa kot, kerja tak pergi. Betul tak? Sebenarnya kita sebagai mak ni penting lah kita nak kena tunjuk dekat dia yang dia deserve treatment yang macam tu. Betul. So bila dia besar nanti, dia tahu apa yang terbaik untuk diri dia. Betul. So ni akak pusing kat sini okay, ni adalah keadaan kulit kepala akak sekarang. Kulit kepala akak ni dia pelik sikit. Dia ada tempat dia yang banyak sel kulit mati dengan kelumomo. Ada tempat tu dia macam kurang sikit. Okay, ada tempat tu macam bersih. Tapi minyak. Akak jenis yang cuci rambut setiap hari. Tak juga. Basahkan rambut Hari-hari. hari-hari. Akak boleh nak basahkan rambut, cuma tak boleh basah rambut akak pakai tudung. Salah satu punca rambut kita ni boleh jadi makin lama makin lemah, and then dia akan jadi gugur. Saya rasa yang ni akak kena buat scalp RF. Scalp RF ni treatment yang paling sesuai kalau orang tu dia ada kelumomo, berminyak, dia ada combination lah, maksudnya kalau dia punya jenis kulit kepala. Dan satu lagi yang ada rambut gugur, kita nak merangsang balik collagen, melancarkan peredaran darah. Kita start sekarang. Okay. So akak tadi lepas buat treatment, rasa macam mana? Boleh segar betul. Best. So rasa ada rasa berat tak kulit kepala? Tak, ringan. Ada rasa sakit tak? Tak ada. Shock. Shock. So akak dah ready ke nak tengok hasil result selepas kita buat treatment? Boleh. Pas kita dah buat tadi, yang ni hasil. Dia bersih. tu lah rasa ringan je kepala. Okay, sebab tadi saya dengar kakak cakap akak memang tak guna tonik kan kat rumah. Tak. Shampoo dan conditioner je. Ya. Tonik ni hari ni saya belanja. Yeah. Okay, bagi akak Thank pakai kat you. rumah. Okay. And then masa kita pakai tu, dia ada muncung. Muncung tu akak make sure dia kena direct pada kulit kepala. Lepas akak dah pakai, ni akak guna 2 jari ni, akak gosok. So nanti bulan depan saya jumpa akak lagi ya. InsyaAllah. Boleh.